Gaji puan-tuan tu bukan milik puan-tuan pun. Bunyi macam kasar kan? Dengarlah dulu sampai habis. Setiap bulan gaji masuk, tak pernah pun kita sempat rasa macam-macam benda. Kita dah kena bayar macam-macam. Dah lesap sewa, bil, hutang, kowe lah, tak kowe lah, bil telefon, mesej, Selcom apa semua. Apa yang tinggal puan-tuan? Duit tu cukup-cukup je nak hidup kan? Kita pun rasa itulah milik kita, tapi sebenarnya itu pun bukan milik kita. Nak simpan jauh lah sekali, sebab kita rasa macam dah sempit sangat ruang untuk kita simpan tu kalau gaji kita kecil. Gaji itu sebenarnya bukan kebebasan. Itu cuma adalah salah satu benda yang datang singgah sekejap untuk melangsaikan kehidupan seketika. Kalau anda terus hidup macam ni puan-tuan, buatlah 10 tahun, 20 tahun pun dia kekal macam ni. Belum tentu tak dapat simpanan kecemasan, apatah lagi aset untuk masa depan. Dunia takkan tunggu orang tak bersedia. Dunia ni dia kekal berjalan. Kita kena ambil peluang, bangkit sekarang, ubah strategi kita sekarang, keluar daripada sistem. Bila musibah datang, selalunya akan ada masalah. Masa tu barulah kita sedar yang duit ni kita tak boleh harap pun kalau kita tak bermula. Yang sebenarnya yang selamatkan kita adalah bukan duit tu. Okey? Yang selamatkan kita adalah kita punya ilmu, strategi yang kita buat daripada awal untuk terbersedia. Kalau anda rasa video ni buat anda fikir 2 kali tentang masa depan, follow saya dan klik link dekat bio. Mula serendah RM100 simpan emas fizikal.